Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari hari ini merasmikan Majlis Pecah Tanah projek perluasan Terminal Shell Malaysia di Westport yang dijangka memperkukuh keupayaan bekalan serta daya tahan rantaian bahan api negara. Menurutnya, projek yang dijadual siap pada 2028 itu melibatkan pembinaan infrastruktur import baharu termasuk 3 tangki tambahan bagi simpanan petrol dan diesel. Amiruddin berkata penambahan tangki itu akan meningkatkan kapasiti simpanan terminal kepada 100 juta liter berbanding 60 juta liter ketika ini. Ini akan meningkatkan lagi sustainability bekalan bahan bakar kita yang kita lihat pengalaman ketika hari ini sebenarnya sangat strategik, dan sebab itu saya datang untuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada syarikat Shell dan cuba untuk membantu sebaik mungkin termasuk kebenaran bagi pembinaan projek ini. Terdahulu ketika berucap, Amiruddin berkata projek perluasan terminal berkenaan bukan sahaja meningkatkan kapasiti dan kecekapan operasi, malah mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan bahan api negara. Katanya pembangunan itu penting bagi memastikan operasi perniagaan dan kehidupan rakyat dapat diteruskan tanpa gangguan. Industry players such as Shell play a critical role in this ecosystem. With its global expertise and 120 years present in Malaysia, Shell continues to be a strong partner in supporting our national energy needs. With strategic assets such as Plot Klang, located along one of the busiest shipping routes in the world, we continue to position ourselves as a leading logistic, industrial and energy hub for the region.